Okey, bersama dengan Bob Concern TV. Hari ni gua pasal banyak sangat peminat-peminat dah telefon gua macam mana ni pandangan diorang. Okey tak? Tiba-tiba boy. Tiba-tiba okey. Tiba-tiba sebulan ada. Dengan cerita gua dapat maklumat ni pasal konsert. Boy ingat tak kita kat Varia tu rilis album Malaysia tahun berapa? 89. Berada di 90. 89. Salah. 90 rilis album. Ya, betul. Kira official lah 90. Okey. Sekarang tahun berapa? Sekarang 2025. Berapa tahun abang? 35 tahun bang. 30 tahun. Ya, betul. Ya, dan. Ajak tak fikir. Ajak tak fikir benda ni. Dan betul. Pada suatu hari Ajak dapat surat bang. Surat bang. Muhammad Nur Razak peti surat. Muhammad Nur Razak. Jemputan khas bang. Ingatkan Google Adsense kena bagi duit kan. Rupanya dapat surat. Surat daripada Alif Bumi Rock. Bumi Rock. Bumi Rock pun nak buat betul? Tak, ini idea dia. Okey. Dia ajak buat satu konsert reunion. Dah 35 tahun. Alhamdulillah. Reunion. Tapi dia jemput ajak dengan Malaysia Band. Okey. Dia ajak tengah fikir. Tiba-tiba sini Berada Paris kita pun dapat surat juga. Apa ceritanya? Okey. Tidak mengejutkan tu. Okey. Sebelum tu. Penganjur ni Ali Bumi Rock lah. Ali Bumi Rock. Dengan apa Island House Cafe. Duduk syarikat daripada JB lah. Alif Bumi Rock ni Melaka. Dia yang Island House ni Johor. Yang kongsi ni. Johor. Lepas tu macam mana boleh Black Sky dengan si buat hantu taker ni sangkut? Undertaker. Hantu hantu taker. Dia cakap. Otai ni kan dia pijak ni orang. Kawan lama ni. Okey, dia mencet makan kita support dia. Okey. Apa dapat surat juga. Surat macam dulu-dulu pula kan. Dia bagi surat ni Muhammad Faris. Ingat dapat duit ke apa ke. Dia berkata minta utusan surat daripada Alif Bumi Rock. Dia ajak kita buat ni dah 35 tahun. Kita daripada Melaka kan. Dia kata kita buatlah ni satu anniversary ulang tahun, sambut ulang tahun yang ke-35 tahun. So kita dapatlah kerjasama sekali sama-sama mengamit balik nostalgia kenangan-kenangan kita dulu dan kita pakat-pakat bincang untuk kita hidangkan dengan lagu album pertama, album kedua, album ketiga. Macam jadi selama ni yang kau duk bergenang tu dengan cerita ini tak ngam sana, ini tak ngam sini, sekarang makna dia benda tu lah tak ada apalah. Okey, bila dia cakap macam tu memang tak ada apa-apa. Even though masa waktu ajak buat Malaysia Band, aku memang mengikuti perkembangan dia dan menyokong sentiasa dia punya perniagaan. Kita berada kan. Macam Bob buat studio pun kita sokong. So jadi bila Bob buat Malaysia Band ni adalah konten untuk dia perniagaan dia, Malaysia Band Resources. So jadi kita support lah. So kita masing-masing ada urusan masing-masing. Macam Ali Bumi Rock dia dengan Bumi Rock dia. Betul lah pasal ajak Malaysia Band dia Malaysia lain. Betul. Lepas pasal Ali Bumi Rock ni lain. Pasal yang gua dapat best sangat gua tahu pasal apa. Alif dengan ni ada satu album dengan ajak. Dengan ajak. Yalah betul pasal itu pasal lah cakap pasal benda ni akan jadi. Bagi gua tu okey. Dalam pandangan dan semua Selamat cakap lah. Apa pasal kita punya gitaris Mi Onte tu? Apa dia Mi Onte tak sihat bro. Tak sihat lagi. Belum. Dia Alif pun tak tahu. Itu last buat ingat featuring dengan dia dekat Pemasia. Ya. Brother Alif yang anjurkan. Jadi plan Brother Alif ni nak buat comeback untuk Melissa punya yang original. Original Ancoy. Brother Boy. Alif dengan ajak Melissa ni memang anggota final lah. Yalah. Melissa dan kita orang tak pernah declare pun kita orang berpecah. Betul Cuma lah. bawa haluan masing-masing. Ya. Macam Jijo cakap, kita bawa haluan masing-masing. Tahun berapa yang 90 96 ada. 95 96 masa tu. Dia join Excel, Ancoy balik ke Penang, Alif masuk ke kelab balik. Aku kapak-kapak gumbung-gumbung kahwin. Bisa macam tu pun. Tak. Alif datang tempat gua balik di lipat gua tahun 1994. Masa dia main kelab dia main kelab. Dia datang lipat dengan gua studio power. Satu dia gua selalu dengan dia lah. Uri sini masa tu lah. Masa tu dia adalah album dengan kau. Masa tu dah ada. Lah mistik.
Tu dah lama-lama sikit dua pecah, aku pun tak tahu. Ambon timur balik sekarang ni. Tapi kita orang tak declare yang kita orang istiarkan kita orang berpecah. Tapi Mionte sakit lah yang jadi sekarang Mionte jadi sebenarnya Brother Ali berbalik pada soalan bawah tadi. Mionte ni sebenarnya dijemput juga. Sebab Alif tahu Melissa Ben sekarang ni Black Sky Mionte ajak Melissa. Ya. Jadi bila dapat tahu Mionte tak sihat bro. Dia macam saraf. Ya, tadi macam itu hari kita gua ambil cerita. Macam Black hari tu. Jadi raya tu ajak pergi rumah dia. Tengok dia memang berbalut kaki jalan boleh ringkut. Tapi minta maaf cakap cakap sini habis sini lah. Black macam mana boleh sihat? Dia ubat apa yang dia pakai? Black jampi serapah tu nujum. ilmu sapi luka. Nampak dia macam tangan gua boleh macam. Ilmu ni. Ayo ni orang ni. Jadinya bila Mionte tak dapat join panggil Sky dengan Black ini yang tu yang kau tengok. Pasal guru praktik lah, selalu praktik aku tengok ni mesti ada projek kan. Okey lah ni juga macam dulu yang macam kita nak buat tu, aku dah buat konten tu dulu macam buat kat Gombak kan. Lepas tu kita on balik ni projek cantik lah ni. Itulah. Okay, jadi Alif relate pada Gombak tu dia terus. Jadi bila Ance pun dapat surat je Ance pun dapat jemputan kan. Jadi memang dia original line up lah. Yalah, tapi Ance tak dapat datang kan. Datang juga. Dia datang juga. Kena datang. Kalau tak declare sebagai anniversary lah. Sebab ni macam sambutan ulang tahun Melissa yang ke-35. Okey. Jadi itulah ceritanya. Tiket ada link dia. Nanti share dekat bawah punya description bawah Boleh. Bagi dia punya link. Tekan situ dia akan pergi ke Budi Bina Resources sebagai wakil penjual tiket kita orang. Jangan korang nanti keliru pula. Nampak penganjur dia Alif Bumirok tiba-tiba bila korang tekan link tiket Budi Bina Resources. Ya, okey, faham. Terus beli tiket kat situ. Nanti apa-apa yang terpancar bawah link tu nanti. Budi Bina Resources. Budi Bina Resources tu dah wakil penjual tiket kami. Semua tekan di situ tiket pun murah loh. 120 ya. Ingat orang okey di tempat sana nak sekali-sekali nak datang ni sana kan. Jadi 120 120 tak banyak, tak harga murah je, no problem. Sampel punya harga semua. Jadi kira macam mana? Berapa lagu dalam konsert acara tu? Kalau Melissa dia lah. Okay, apa pun nak share tadi yang sekali jawab tu lah. Yang Ali bagi surat, ajak apa semua. Bob dah tahu, Bob pun dah kenal kita lama. Dari tahun 90 Melissa ni, kita harap semua minat dapat support lah apa yang kita buat ni. Sebab memang ajak punya pembawakan daripada awal tahun 90 ni, band Melissa ni diketuai oleh Ajak ni leader band. So apa-apa pun kita tak boleh jalan tanpa leader band kita. Dan apa yang dia buat Melissa band pun kita support. Perniagaan dia tu kita support. Apa-apa yang jadi, jatuh bangun, sisi faham, lidah pun biasa tergigit. So jadi kita faham benda tu. So jadi kita doakan yang baik-baik. So bila dah nak buat percantuman ni sekarang dengan Alif hantar surat pada kita Bumi Rock Production nak buat konsert ni. Ancoy pun ada, Ajak pun ada. Dan sebenarnya Melissa yang bukan album mistik je, banyak orang cakap ni line up mistik. Bukan, sebenarnya inilah sebenar Melissa. Sebenar Melissa yang tinggal lah. Dan Alif pun tak pernah cakap dia keluar. Ancoy pun tak pernah cakap dia keluar. Saya sendiri pun tak pernah cakap saya keluar. Cuma kadang-kadang macam kecil hati sikit kalau saya keluar. Macam kecil hati sikit lah bila kadang-kadang kita tengok Ajak buat Melissa Band. Tapi rupanya bila Ajak jelaskan itu adalah perniagaan dia, kita sokong. Lepas tu dalam segi apa yang kita buat ni, kita harap minat dapat support kita, support Brother Ajak. Macam Bob sendiri ni, channel Bob, support. Kita sama-sama naik Bob sama-sama naik. Tapi gua sebenarnya ngajak gua keluar Melissa, gua lari kan. Berdua dah lari dah. Gua lari pada Ajak. Tahu tak? Semua masa Ustaz dah belah belum? Ustaz dah belah. Oh ya. Kan masa Alip masuk gua lari. Masa Alip tu yang gua bawa diri. Album kedua dia ada lagi. Album kedua ada. Tapi masa tu sebenarnya dia ada lagi, nak kata dia lari tak, tapi masa tu dia sibuk, dia tengah uruskan power. Ya betul. Dia macam dia dah sibuk, dia tak boleh bagi komitmen. Tapi masa tu nak kata dia lari, dia dah ada lagi masa tu. Kira macam aku dah main dah, lepas tu dia ada, lepas tu dia sibuk nguruskan powerhouse tu. Ada show mana pergi juga 2-3 kali show ada jumpa. So balik pada persoalan tadi Bob cakap pasal lagu. Okey, lagu ni memang satu topik yang panas lah. Dan aku nak kaitkan juga macam Sky, KOG Sky ni dijemput sebagai ahli undangan lah, macam session ni dengan Melissa Band. Dengan Melissa juga dia akan session untuk main keyboard dan gitar. Itu yang gua dapat. Tu yang gua nampak hari ni. Bila gua praktis, gua nampak lain sikit muzik dia. Pasal apa? Pasal ada masuk keyboard. Masuk bunyi lah. Aku tengok dia macam mana dia lain lah sikit. Sebab
memang ajak bagi aku tugas untuk pasal Nagasari kena ada keyboard. jadi MD lah untuk jaga muzik, masuk jadi sebagai music director. Ni ukuah lah, kita ukuah lah. Kita persahabatan, kita semua dah berjumpa, dah umur-umur macam ni, kita letakkan belakang-belakang benda persekitaran, apa-apa selisih faham tu. Habis cakap sama-sama naik. Sama-sama naik. Lepas tu lagu ni bila ajak bagi, so Sky ni, KOG Sky ni aku kenal lama dah, daripada tahun 2000. Dah 25 tahun. Kenal lama. So jadi aku minta jasa baik dia. Aku minta sama-sama naik. Jadi aku minta dia jasa baik dia untuk dia main keyboard dengan main gitar ni lah. So dia terima kasih pada dia nak main keyboard. So kita dapat satu kombinasi yang luar biasa dan lain, dan lagu-lagu Melissa lama dengan baru tu dapatlah kita terjemahkan dengan baik lah. Lepas tu Black pun sebenarnya kalau nak ikutkan cerita Black ni, dia sebagai anggota Melissa Band, dia kira diundang lah untuk sebagai sama undangan dengan Melissa ni, tetapi pembukaan tu dia sebenarnya sebagai Melissa Band lah. Pembukaan tu ada Melissa Band, lagu-lagu yang ajak tambah baik baru, Black akan main. Black akan main. Black akan main untuk lagu-lagu Melissa Band lah, dalam versi-versi yang bencana, lagu-lagu tertentu yang ajak dah tambah baik lah. So bila dah main tu, dan lagu-lagu yang selebihnya akan kita tampilkan dengan lagu-lagu yang mungkin orang tak pernah tengok kita main secara live. Istimewa lah, terutamanya dapat tengok anggota yang asal. Macam contoh kita main lagu Nagasari, ada lagu-lagu yang mencabar, macam lagu-lagu yang Takdir Sebuah Cinta, orang tak pernah tengok. Lagu gua main nak. Lagu gua tu. Harapan Kecundang. Itu gua main lagu tu. Gua makan roti tu. Itu lagu Melissa Band yang ajak dah baru punya. So jadi kita susun sebelum Melissa yang original nak keluar. So jadi lagu-lagu ni semua memang ada dimuatkan lagu-lagu album pertama, album kedua dan album ketiga. Kita main secara bentuk yang kita main cara kita. Kita tak ikut orang, kita tak ada kopi-kopi, tak ada. Teh je. Original yang asli. Dan orang banyak tanya anggota-anggota, sebenarnya banyak-banyak anggota yang sebelum-sebelum ni banyak dah pergi meninggalkan Melissa. Jadi yang mana yang tinggal ni, kita ini yang kita ajak dapat satukan, alhamdulillah rezeki dia. Tapi sebenarnya orang macam mana pun orang tak boleh melangkaui ajak lah, sebab Melissa ni dia memang bawa daripada awal release album. Bob pun tahu daripada Varia Music, ajak merupakan ketua ataupun leader band ni. So tak ada siapa boleh melebihi dia. Memang betul, dia punya nayah. Kita semua kita kena Bob Marley. So apa-apa pun bukan nak backing dia, tapi daripada segi lagu ni kita nak jaga dia punya kualiti. Daripada segi persembahan kita harap peminat semua dapat datang lah bagi support. Betul bang. Sebab ni sekarang di belah selatan, akan datang kalau ada rezeki kita akan buat di Kuala Lumpur, utara dan utara. Dan dengan cerita macam tu, nasi kandak boleh kena nasi kandak. Yang penting dia orang support. Kalau kita dapat sambutan, kita dapat bergerak lagi untuk jelajah. InsyaAllah. So lagu ni memang lagu-lagu yang kita harap tadi, daripada komitmen, daripada cara permainan Melissa Band dengan yang ada ni, dengan lagu yang sedia ada, kita ada Melissa yang lama asal ni, supaya kita nak nampakkan dia orang yang orang tak pernah tengok secara live ni, kita nak dia orang enjoy lah dengar lagu yang kita tapi banyak okey, lagi segi tu bagi orang cakap, orang tak Johor ni memang menunggu. Member pun cakap menunggu gegar bumi selatan. Dia orang nak ni, dia orang nak Melissa Bob. Tapi insyaAllah gua pun tak boleh janji yang gua akan sampai sana, pasal gua ada tempat saya nak jaga kan. Jadi gua faham siapa gua kan. Tapi tak apa, tak kisah. Walaupun pun apa-apa pun mesti support. Tiket RM120 saja. 120 RM120 Jadi jangan lupa JB Style. Jangan lupa mi lontong. Kat mana? Kat negeri Okey. Jadi kata okey. Kata akhir untuk drama ni apa? Pasal dia tak cakap sikit. Cakap sikit. Kata dan cerita pasal nak kahwin. Nak kahwin? Kalau dia datang semua kat lambat lagi. Macam lagi kalau nak kahwin. Semua kita pun tak ada vokalis lagi, belum gerak lagi. Cakap dengan Melissa. Biar ajak cakap, belum pegang mic buat apa. Cakap lah. Cakap lah. Kalau tak ada cakap kepada cinta abang. Sekali cakap. Teruskan support Melissa kali ni, sebab apa, ni sesuatu yang boleh dikatakan satu momen lah buat Melissa Band, Melissa
dan boleh jadi sejarah jugalah. Thanks to brother Alif, Bumi Rock, Abang Ajak, Melissa, Faris Undertaker, Black, yang sudi panggil lagi aku ni selepas konsert dekat Last Blast Panguasia tu terima kasih banyak lah sebab yang mana lagi masih menyokong, dan yang kecam tu pun terima kasih juga. Sebab bagus sebenarnya. Jiwa kental tahan maki. Bukan apa, kita tahu kan, kita tahu ada kelemahan yang kita perlu baiki. Baru ni pasti minta maaf cakap lah. Baru ni pun kena. Baru ni pun cakap kan. Apa dia boleh cakap, dah tua-tua tu bawa mengucap lah, bawa. Tak ada masalah. Itu tanyanya dia boleh masuk syurga. Itu masalah dia. Tak ada masalah dah. Tak apa, tak kisahlah kan macam mana Tak pun. apa, kita doakan dia masuk syurga. Muzik kita teruskan, tak kisah. Kita cari makan cara halal. Ajar ada baca. Dah tua bawa lah bertaubat. Kita doakan dia masuk syurga. Okay, apapun teruskan. Korang jangan lupa datang pada 28 Jun di The Rooftop Coliseum. Yes. Yeah. Gegar Bumi Selatan. Okey. Begitulah di Box Concern TV hari ini bersama-sama dengan Melissa Band dan juga Melissa. Dan juga Melissa bersama dengan Boy Undertaker, Black dan bersama Sky High dan bersama dengan Ajak Muntaro dan Brother Ancoy. Dan Brother Ancoy akan datang. Brother Ancoy di Luka. Di Penang nasi kanak my gang. Okey. Sama-sama kita sebut Say Box Concern TV. Sama-sama naik. Say.